Okay guys, so untuk ride kali ni saya akan ride ke Kuala Pilah ya. Jalan lama Seremban Kuala Pilah, iaitu Bukit Putus. So untuk ke sana saya akan gunakan highway lekas terus ya, mengalir ke Kuala Pilah. Straight saja sampai zip. So tak payah pening kepala, let's go. Anjay. Okay guys, kita dah dekat mana, on the way ke ada Petronas sini guys. On the way ke Bukit Putus. So depan ni straight lagi, and then kita akan masuk depan sana. Kita akan masuk depan sana. Yes, second saya feel like depan ni kita akan masuk. So kau tengok signboard Bukit Putus tu masuk kanan. So lepas ni kita masuk kanan. Oh, ni saya duduk dekat tempat motor ni guys. Ada tempat motor. So ada sensor dia pun sekali. Okay, hijau. Nice dah. Let's go. Welcome to Bukit Putus. Jalan lama Bukit Putus guys. Hati-hati, bawa bertenang. Tahulah lama tak jalan jalan dia. So kita bawa around 60 lah kan. Bagi tu pun tak yakin juga jalan dia macam mana kan. Adakah ada maintenance ke tak, ataupun ada genggi basikal ke apa kan. Okey, kita dah sampai dekat Bukit Putus lah. Okey, ni guys, saya nak tunjukkan korang yang ni memang betul-betul
Actually nampak macam U, tapi sebenarnya kalau tengok map dia V guys. Dia masuk sini, dia masuk balik ke sana kan. Dia So dia punya jalan lama Bukit Butun ni tak adalah lama sangat. Bawah 10 minit boleh buat kan. Cuma kena hati-hati lah. Sama ada jalan tu, yelah tak jalan lama kan. So kadang tak maintenance ke apa. Tapi Alhamdulillah tadi semua lancar. Jalan pun lawa. Nak layan corner pun boleh. Cuma hati-hati lah guys kan. Kadang-kadang berpasir. Dan kadang ada basikal dan ada yang brisk walk lah apa. Semua kena hati-hati. Alright. So jom